Relaxkan bahu dan dada. Nice one. Very good. Okay, so apa itu full body adjustment? First thing, we sebenarnya tak panggil rawatan tu as full body adjustment lah. Nak lebih accurate adalah chiropractic adjustment. So chiropractic adjustment biasanya bermula dalam posisi menyarap, okay, and chiropractor anda akan check tulang belakang sebelum buat rawatan. Obviously here kat My Spinal Work, sebelum kita buat rawatan apa-apa pun, kita kena buat consultation yang penuh first. That's memang non-negotiable. Benda tu memang kena buat. We have to do consultation yang penuh and assessment fizikal yang penuh. The one thing I will normally check sebelum kita buat adjustment is pinggul. Kita kena check kaki. Alright, so normally when check kaki, nak tengoklah ada ketidaksimbangan ke di bahagian kaki. Ada kaki kiri dia lebih panjang sikit daripada yang kanan. How do we know that too? X-ray. So patient kita pun ada kalanya diperlukan ambil X-ray untuk kita confirmkan diagnosisnya, nak pastikan tak ada kecederaan dalaman yang kita tak sedar, but also nak tengok condition tulang belakangnya dan measure, ukur masalah alignment tu sebenarnya di mana. So based on the assessment dengan X-ray encik ni, kita dah analyse yang sebelah kiri dia, sebab kaki dia panjang sebelah kiri, kita akan adjust sebelah kiri lah hari ni ya. Kita akan guna satu teknik, panggilnya drop technique. Drop technique ni not every chiropractor guna, okay? Tapi adalah salah satu teknik yang kita belajar untuk balancekan balik alignment di pinggul. More level boleh nampak muscles hari ni pun not bad. Let's adjust belikat sikit dulu. Before kita buat rawatan apa-apa, especially the first session, kita bukan nak main belasah semua benda. Okay, we're not going to just crack every single thing yang boleh crack, kita crack. Tak. Chiropractic adjustment sebenarnya perlu spesifik, okay, dan accurate. Okay, so encik based on X-ray dengan assessment memang ada masalah di bahagian belikat sini. So kita akan cuba adjust sini dulu ya. Tarik nafas dan hembus. Relaxkan bahu dan dada. Nice one. Very good. So kita akan double check balik. Sikit lagi kat sini ya. Tarik nafas sekali lagi. Dan hembus. Nice. Ramai orang selalu panggil rawatannya rawatan kruk-krak lah. You know, macam-macam. Itu sound effect dia sebenarnya. Bila kita dengar cracking sound tu sebenarnya, apa benda cracking tu? Biasanya orang ingat, adakah tulang saya bergerak? No, it's not. It's actually gas pressure dari sendi-sendi kita bila kita releasekan pergerakan sendi tu. So nampak tak? I tak main tekan je semua benda. Chiropractic adjustment is specific. Kena ada evidence yang ada masalah di situ, baru kita boleh merawat. Kaki no problem, I takkan usik. And that's it guys. Itulah chiropractic adjustment. Okay, not full body alignment. Bukan kruk-krak. Alright, chiropractic adjustment. So if you guys mencari chiropractor yang bertauliah, yang ada experience, you know where to find me or find us. Okay, kat My Spinal Work Family Chiropractic SCCC Mall Shah Alam. See you guys soon.